Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini dalam channel Afiq XZ. Okey, untuk hari ini kita akan bermain Mobile Legend guys. Kita akan bermain Mobile Legend. So kita akan review hero lah. So test hero, kita test hero lah. So pada hari ini kita akan bermain roam. Okey. So tak apa, kita main ni lah. Hellcat boleh Hellcat. Okey, Hellcat. Kita tengok macam mana. Okey. Lama ni guys. Tak boleh aku skip lompat ni. Nanti kalau aku dah pick nanti hampa boleh tengok balik. Okay, so untuk video kali ni kita akan bermain Misitar je. Sebagai roam lah, kita punya roam lah. Okay, so roam ni adalah antara role yang paling penting dalam team lah. So kita akan main Misitar damage lah. Roam pun tak apa sakit lah, so kita main damage. So team enemy pun kalau hampa boleh nampak semua kerah-kerah juga sebab tu tak boleh main kat tau. Aduh, stress. So tak apa, kita stay tune untuk masuk dalam Land of Dawn. Okay, let's go. Okay, so kita dah pun masuk ke dalam Land of Dawn sekarang ni. So kita terus bantu kita punya ni lah. Kita bantu kita punya hyper, kita. Okay, so kita akan cuba menang. So video sebelum ni kita main Freya dah kalah kan. So kalau hampa yang tak tengok ni boleh tengok dekat video sebelum ni dekat channel kita. Okay, so kita akan cuba memenangi game kali ni. Okay, game kali ni kita akan cuba main kat rock. Kita bantu kita punya hyper guys. Kita lagi boleh bantu, kita bantu ni. Okay, dah boleh ambil. Okay, baik tu. Juga ada ambil dah tu kan. Kita akan start buff biru dah. So lagi dia main terus skill lah. Ambil lah. Okay. Mana ambil buff biru ni, wahai Soyo. Aku kena bantai ni sama orang. Ni ambil buff biru ni. Okay. So lag pula guys. Minta maaf tu. Lag ni tak score. Kita bantu Maxian ni, kita kena bantai atas ni. So seperti yang pun nampak sekarang ni lag guys. Lag tu. Dah lag dah. Ya Allah, tak boleh main tu. Tak apa. Lagi mana kita boleh backup, kita backup. Selagi boleh kita backup. Jangan risau. Walaupun main nampak macam tak seberapa kan, tapi tak apa, kita cuba. Dia sebab lag kan, nampak dia. Lag tu susah kalau nak main. Saya kita buat turun sikit lah. Tak boleh. Tolong lah. Okay, cepat guys. Lag guys. Kita nak main guys. Mati guys. Kena lah. Aku tak boleh lompat guys. Mati guys. Baik, dah betul. Dah. Ya Allah, kat sana ni aku bagi dia punya ni tu buat apa? Hoji elok lah. Mana ni guys? Okay. Allah guys. Hook ke laut guys. Boleh. Alah, ada nano ni pula. Kita tolong kita tolong. Oh, tak kena nano guys. Tu guys. Ya Allah, susah guys. Fikir tu biar dia buang tidak tak apa. Kita ni room, kita tahan badan ni guys. Jangan salah. Rompat ni masuk ni. Ya Allah, kena flame shot nano guys. Aduh guys, kena flame shot daripada nano guys. Tu lah si siapa pun tak dapat guys. So tak apa, kita tengok team tu. Ya Allah, kena bantai. Ya Allah. Baik sana ni buat apa cok? Tolong jangan. Aku akan bantu ni. Enemy spotted. Ni. Dapat. Baik. Satu kill. Okay, kita tolong tengah lagi. Macam ni memang minta guys. Tak kena guys. Ni kan mati guys. Masuk. Kan aku dah kata kalau kena mati. Ni kan. Buat roam MJ geng. Tadi mati sebab lag tu. Alah. So kena ada aku baru nak boleh main. Ya Allah, susah guys macam ni guys. Kita backup. Oh, apa benda aku buat guys? Ya Allah. Tak boleh.
Ini kena bantai dengan Nano ni. Mana tu? Sampai ni. Klik ke? Tahu. Alah tak usah tahu guys. Masuk tahu tu boleh ni. Oh tu. Ambil kita freeze lane. Alamak najisnya. Tak kena guys. Tak guys. Ini dia kena guys ni. Masuk tu yo. Kenapa aku ulti guys? Cuba terang kenapa aku ulti. Aduh guys, silap tu guys. Nano ni kena aku ni. Nano ni mati ni. Mas kau elak nang lo mas. Dah aku pula yang mati. Tim macam bangsat tu. Macam bangsat dapat tim macam ni. Dah caw ni dah kat sini. Mati memang kucing tu boy. Yang ni tak nak rumusan ni pun masuk dah guys. Nampak ni ni. Boleh. Baik kat sini banyak. Boleh. Mas kau elak nang lo mas. Ni kau ni. Cara fikir. Ni lah tolonglah. Ya Allah, Timo benok ubi lah. Boleh. Tahan. Baik. Push guys. Wih lah, ya Allah, tolong push. Aduh, makan bodoh ni. Nampak guys? Kalau ada aku boleh kill dia, susah macam ni guys. Ada kan? Kita fikir dia. Kita kena hook seorang. Lagi no. Ini. Sumpah tim utamik tu. Tak kena guys. Aduh guys, tak kena guys. Oh shit man. Ini taruh. Baik tolong masuk sini. Dengan bantai tu sakit tu. Ya Allah, you don't know guys. Masuk ni bantai. Rubinya ni sikit nampak. Benok guys. Dapat satu. Aku sanggup buat apa saja untuk menang guys. Terus apa? Ya apa yang jadi pun. Ya Allah. Baik sana ni guys. Bengong lah guys sana ni. Mati guys sudah mati. Dia mati tu. Okay. Boleh. Tak kena pula. Aku pula aim sabun. Alamak najisnya. Tak kena lagi. Allah, makanannya ni gini. Oh. Nasib baik lah kena. Susah guys. Aku baru 3 item tu. Kasut tak kira tu. Apa kata main ni? Tak kena guys. Tak tahu dah. Mungkin tolol dia. Mas kau elak nang lo mas. Kena ambil Zano ni mai kembali KS aku. Lepas tu lagi mati. Ini cantik. Mati lah. Memang tak ini. Mati ya. Janji mati ya. Memang boleh blow apa tak buat. Alah, demai dengan tamu tu ni. Dia dah demai dah benda ni. Ya Allah, kenapa aku tarik tu? Mati aku. Ya Allah guys. Okey, boleh. Baik. Guys, kita push terus guys. Jangan tunggu guys. Jangan tunggu. Awak aku gabung ni kan? Aku pun tak tahu kenapa guys. Oh, biar dia beriau guys. Dia beriau tu. Masuk ni dulu kita masuk depot tu guys. Ni. Para. Belum buat ni guys. Mati pula guys. Ya, saya mati guys.
bodoh ada team dia nak masuk juga. Nah si baik. Oh boleh. Ya Allah. Baik sana flame shot. Oh baik sana. Nah dia flame shot. Tak kena pula kan. Kenapa aku ambil caw kan? Bukan maksudnya ambil caw. Kenapa aku tarik caw? Guys. Aduh dah buang fikir guys. Guys. Dapat. Mati dia. Ini dapat lah. Baik. Auto win guys. Auto menang. Push. Tolong. Mampu yo. Menang tapi guys. Menang. Enemy auto suren guys. Kena tangkap dengan aku auto suren. Nampak tak tu? Ni ambang kekalahan guys. Kita dah menang guys. Nampak guys. Aku dah kata selagi tower tu ada, kita takkan kalah. Legend 5 guys. Sangat slow apa guys. Tak apa. Slowly but surely guys. So ini adalah salah satu pengajaran yang kita boleh ambil daripada game ni. Selagi kita tak kalah, kita jangan mengalah guys. Nampak guys? Walaupun aku mati banyak kali. Kita tengok. Mesti silver. Gol guys. Kita dapat gol. Nampak guys? Aku dah kata. Selagi tak sampai titisan darah yang terakhir, kita tak boleh suren guys. Kita tak boleh mengalah guys. Okay, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Kalau hampa nak aku test hero lane lagi, hampa boleh komen dekat ruang komen. Yang dekat TikTok boleh follow, yang dekat YouTube boleh subscribe orang kata kan. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.